Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Hanafi Hair. Di dalam dokumentari ini, saya akan membawa anda semua ke satu topik atau judul yang cukup menghebohkan sistem pendidikan di negara kita, iaitu dividen sosial dan impaknya terhadap mobiliti sosial pelajar. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita pergi ke babak selanjutnya. Pernahkah anda berfikir mengapa pelaburan berbilion ribu ringgit Malaysia setiap tahun namun masih gagal mengubah nasib seorang anak miskin? Tidak kira hidup di kawasan pedalaman, luar bandar maupun dalam bandar atau di mana-mana pelosok yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Setiap tahun 4.4% kredit negara dilaburkan ke dalam satu enjin gergasi yang cukup besar yang kita namakan sebagai sistem pendidikan. Dan apa tujuan utamanya? Tak lain dan tak bukan adalah untuk melenyapkan kemiskinan. Atas kertas, 95% anak bangsa kita pergi ke sekolah. Mereka kata sistem pendidikan ini adil, tak sama, telus dan sebagainya. Namun hakikatnya indah kabar dari rupa, kerana laporan Ipsos 2025 mengatakan bahawa lebih separuh rakyat Malaysia menghadapi kepincangan data akibat akses pendidikan yang tidak sekata. Mari kita berdiskusi mengenai satu ilusi sosiologi yang cukup besar pada abad ini, iaitu mobiliti sosial. Apa itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial merupakan satu pergerakan ataupun peralihan sesuatu individu ataupun kumpulan daripada satu lapisan masyarakat kepada satu lapisan masyarakat yang lain. Pada tahun 1970-an, sistem pendidikan di Malaysia adalah sebuah keajaiban. Bayangkan, seorang penerih getah melangkah keluar menjadi seorang doktor pakar. Mengapa boleh jadi begitu? Jawapannya mudah, iaitu kerana pendidikan. Sistem pendidikan pada masa itu membolehkan rakyat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bagi meratakan padang permainan untuk semua kelas sosial yang wujud di Malaysia. Walau bagaimanapun, padang permainan itu saban hari telah ditutup dan dikunci oleh kata laluan Wi-Fi. Secara makro, 88% rakyat yang ada di dunia ini mempunyai rangkaian yang menghubungkan dunia maya dengan dunia realiti, iaitu internet. Namun, apabila kita membedah demografi ini, akses di bandar memonopoli 90%, manakala luar bandar menjunam kepada 72%. Sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing kembali mendominasi. Pelajar dalam kawasan pedalaman terus terpinggir ibarat katak di bawah tempurung dalam era globalisasi ini. Begitu juga sebaliknya yang terjadi kepada pelajar yang hidup di bandar atau mempunyai akses internet yang cukup luas. Akses mereka kepada alam maya terus-menerus diperluas. Tanpa sedar, kelas sosial kita pada hari ini ditentukan oleh kelajuan lebar semata-mata. Biar saya tunjukkan bagaimana potensi mereka ini dibunuh secara sistematik. Lihat data TIMS 2023 ini, keluarga daripada golongan B40 dan berstatus ekonomi rendah kini secara konsisten jauh tertinggal dalam subjek matematik dan sains. Mereka ini ibarat sudah jatuh di tepi tangga, terbeban dengan kemiskinan dan kini diketepikan pula oleh kemajuan teknologi. Adakah IQ mereka kurang cerdas? Sudah tentu tidak. Kajian e-jurnal OPSI mendedahkan pembunuh sebenarnya ada 3 sebab. Yang pertama, access gap. Kedua, user gap. Ketiga, skill gap.
Memberi seorang anak di kawasan pedalaman sebuah tablet yang mahal tanpa latihan ataupun guru yang berkemahiran, ia tidak ubah seperti bunga mendapat kera. Maafkan saya, kera mendapat bunga. Bagi orang miskin ataupun orang yang kurang berkemampuan, realiti ini amat pahit. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Sekolah bukan lagi tempat mereka mengubah nasib, namun menjadi pentas untuk orang kaya menayang kelebihan kapital. Dalam mobiliti sosial, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mobiliti itu berubah sama ada secara mendatar maupun menegak. Dalam mobiliti sosial, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mobiliti itu boleh bergerak secara mendatar maupun menegak. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan ini tak lain dan tak bukan adalah sistem pendidikan semasa. Seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, sistem pendidikan hari ini tidak lagi statik. Ia berubah seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan dasar serta pendekatan pembelajaran yang lebih moden. Apa yang boleh kita fahami, perkembangan teknologi dalam pendidikan telah membuka lebih banyak peluang kepada pelajar untuk meningkatkan diri. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat pelajar yang mengalami mobiliti secara mendatar. Hal ini berlaku apabila mereka mempunyai akses yang terhad, tetapi kemudahan tersebut tidak mampu digunakan oleh mereka secara maksimum. Keadaan ini menyebabkan mereka kekal pada tahap sosial yang sama walaupun sistem pendidikan telah berkembang. Seperti yang saya katakan, dalam masa yang sama. Maksudnya, perkembangan integrasi teknologi dalam pendidikan bukan bermaksud semua pelajar dapat memanfaatkannya. Kedua sokongan, persekitaran dan keluarga itu sendiri. Pelajar yang mendapat galakan, bimbingan dan sokongan emosi daripada keluarga serta guru, mereka ini cenderung untuk lebih berjaya. Sokongan ini memberikan mereka motivasi dan keyakinan untuk pelajar-pelajar ini terus berusaha sekaligus meningkatkan peluang mobiliti sosial secara menegak. Yang ketiga, keupayaan individu itu sendiri. Walaupun peluang tersedia, tidak semua pelajar mampu memanfaatkannya dengan baik. Disiplin diri, motivasi dan juga kesediaan untuk belajar memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada seseorang itu mampu keluar daripada tahap sosial itu ataupun tidak. Sudah terang lagi bersuluh yang terakhir, iaitu kualiti pelaksanaan dasar pendidikan itu juga penting. Walaupun terlalu banyak inisiatif ataupun langkah yang telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, keberkesanannya bergantung kepada bagaimana ataupun cara ia dilaksanakan di peringkat sekolah maupun institusi. Jika pelaksanaannya tidak menyeluruh, masih akan wujud jurang yang menjejaskan peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar itu sendiri. Kesimpulannya, mobiliti sosial ini tidak ditentukan oleh satu faktor sahaja, tetapi merupakan hasil gabungan pelbagai faktor yang saling berkait. Jika semua faktor ini dapat ditangani dengan baik, barulah sistem pendidikan mampu menjadi pemangkin sebenar kepada perubahan taraf hidup sosialiti pelajar tersebut.
Seterusnya, kita menelusuri satu anjakan besar dalam lanskap pendidikan, iaitu bagaimana perubahan sistem pendidikan semasa telah membentuk semula peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar. Dalam era globalisasi ini, ledakan teknologi pendidikan tidak lagi terikat kepada ruang bilik darjah semata-mata. Ia telah berkembang menjadi satu ekosistem tanpa sepadan yang mana ilmu boleh diakses di mana-mana sahaja. Transformasi ini bukan sekadar perubahan kaedah pembelajaran, tetapi perubahan satu evolusi yang membuka jalan baru kepada mobiliti sosial. Maksudnya, kewujudan pembelajaran digital dan platform e-learning telah meruntuhkan tembok geografi yang selama ini memisahkan pelajar bandar dan luar bandar. Maksudnya, mereka ini mendapat akses yang sama. Kini, seorang pelajar di kawasan pedalaman mampu mengakses semua sumber pendidikan yang sama seperti pelajar yang duduk di kawasan bandar. Kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, membuktikan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan mampu memberi kesan pembelajaran serta memperluas peluang pencapaian akademik mereka. Ikut generasi Gen Z, Gen Alpha sekarang ni, trend mereka lebih kepada pendigitalan. Kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh menyekat kemahiran digital dalam kalangan pelajar. Walau bagaimanapun di peringkat sekolah, tidak semua sekolah membenarkan akses ini masuk. Okay? Tetapi ada subjek-subjek tertentu, contohnya asas sains komputer di peringkat menengah atas. Okay? Mereka ini memerlukan peranti-peranti digital untuk menyokong pembelajaran sedia ada dan skor dalam mata pelajaran tersebut. Para hadirin sekalian, lebih daripada itu, pendekatan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat dan komunikasi serta literasi digital telah membentuk generasi pelajar yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dunia global. Hal ini bermaksud keupayaan menjadi kunci utama dalam membuka pintu kepada peluang pekerjaan yang lebih luas, sekaligus mempercepatkan pergerakan mobiliti sosial ke arah yang lebih tinggi. Sebenarnya ada murid yang di peringkat menengah rendah ditawarkan pembelajaran asas sains komputer. Mereka mempunyai kecenderungan, minat, komitmen yang tinggi. Tetapi apabila peringkat yang lebih tinggi, mereka tidak mampu untuk mendapatkan dana, kekangan daripada masalah kewangan keluarga untuk meneruskan ke peringkat yang lebih tinggi dalam mata pelajaran ataupun kos yang dia nak ambil. Okay, itu antara benda yang menghalang pelajar ini daripada terus berjaya dalam apa yang dia minat. Namun, di sebalik kemajuan ini, wujud satu realiti yang tidak boleh dipandang sepi. Jurang digital masih menjadi bayang-bayang hantu yang menghantui sistem pendidikan di negara kita. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti dan capaian internet yang stabil. Ketidaksamaan ini berpotensi mewujudkan jurang sosial baru dalam peluang pendidikan, sekaligus menjejaskan mobiliti sosial bagi golongan-golongan tertentu yang ada dalam kalangan pelajar di sekolah di Malaysia. Akhirnya, jelaslah bahawa perubahan dalam sistem pendidikan bukan sekadar mencorakkan cara kita belajar, tetapi turut menentukan arah dan keupayaan seseorang individu untuk mengubah nasib hidup mereka. Dalam dunia semakin kompetitif ini, pendidikan kekal sebagai jabatan yang menghubungkan impian dengan realiti dan potensi dengan pencapaian. Para penonton sekalian, kita tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Untuk memastikan mobiliti sosial ini
terus diperkasa dan tidak semakin melebar jurangnya, 4 langkah intervensi mesti diambil dan mesti dimulakan hari ini. 1. Literasi digital tanpa pengecualian. Menurut kajian dalam Asia Pacific Journal of Youth Studies, pelajar daripada golongan inklusif dan berkeperluan khas seringkali tercicir dalam arus pendigitalan pendidikan. Hal ini berlaku kerana kandungan pembelajaran yang terlalu umum dan tidak disesuaikan dengan keupayaan sebenar pelajar. Oleh itu, silibus pendidikan perlu lebih fleksibel dan inklusif, bukan sekadar one size fits all. Kandungan perlu diolah mengikut tahap kebolehan pelajar supaya semua golongan tanpa mengira latar belakang mampu mengakses dan menguasai kemahiran digital. Jika langkah ini berjaya dilaksanakan, ia bukan sahaja merapatkan jurang digital, malah membuka peluang mobiliti sosial yang lebih adil, telus dan saksama kepada semua pelajar yang berada di Malaysia. Pada pandangan saya, teknologi sangatlah memberi ruang untuk meningkatkan taraf hidup saya. Dengan adanya kelas online, study application, saya boleh mengulang kaji nota tetapi di pembelajaran dan saya boleh belajar pada bila-bila masa sahaja. Langkah intervensi yang kedua, yang mana kita perlu melatih otak, bukan alat. Maksudnya, kemajuan teknologi tidak akan bermakna tanpa guru yang kompeten. Kajian oleh UNESCO menunjukkan bahawa keberkesanaan penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat bergantung pada tahap latihan dan kesediaan guru, terutamanya di kawasan luar bandar. Seperti pepatah Melayu, hanya jauh hari yang mengenal manikam. Guru perlu diberikan latihan profesional yang berterusan supaya mereka ini bukan sekadar tahu menggunakan teknologi tetapi mampu mengintegrasikannya secara bermakna dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Dengan ini, teknologi bukan sekadar alat tetapi menjadi medium yang benar-benar meningkatkan kualiti pembelajaran dan seterusnya membantu mobiliti sosial pelajar itu sendiri. Pada pendapat saya, secara totalnya belum lagi boleh membantu pelajar-pelajar di kawasan-kawasan, contohnya kawasan pedalaman yang mempunyai pendapatan yang rendah. Ada kekangan dan faktor-faktor yang perlu kita atasi untuk menjadikan keseluruhan murid seluruh Malaysia ni berjaya ataupun dapat dibekalkan dengan pendidikan pendigitalan. Langkah intervensi yang ketiga iaitu integrasi telefon pintar dalam pedagogi. Menurut kajian yang diterbitkan oleh MPDI, penggunaan peranti canggih seperti laptop ataupun tablet boleh menjadi beban kepada pelajar daripada golongan B40. Namun, hampir semua pelajar hari ini mempunyai akses gadget seperti telefon pintar. Maka, pendekatan teknologi perlu diubah. Seperti pepatah Melayu, tiada rotan, akar pun berguna. Guru perlu memaksimumkan penggunaan telefon pintar sebagai alat pembelajaran utama. Maksudnya, sama ada melalui aplikasi pendidikan, kuis interaktif atau pembelajaran mikro perlu diminimumkan ataupun dimaksimumkan. Ini bukan sahaja menjimatkan kos, malah menjadi ataupun memastikan tiada pelajar yang tercicir hanya kerana kekangan peranti. Teks yang dibuat dalam KSSM, kurikulum baharu, silibus yang baharu, dan akan datang adalah RPM, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Okey, dan sebenarnya buku teks itu sendiri sudah pun menyokong teknologi. Jadi latihan secara interaktif dapat dibuat melalui buku teks secara digital, boleh dilihat secara transkrip yang sedia ada dan boleh diguna pakai untuk pembelajaran hybrid. Langkah intervensi yang terakhir iaitu yang keempat, kerjasama korporat, awam dan swasta.
kerajaan sebenarnya tidak boleh bergerak secara bersendirian. Kajian dalam Malaysian Journal of Information and Communication Technology menekankan bahawa pelibatan sektor swasta sebenarnya sangat penting dalam memperkasa pendidikan digital. Mengapa? Kerana syarikat korporat ini ia tampil sebagai penaja peranti, menyediakan akses internet dan menyokong program pendidikan terutamanya untuk pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Seperti pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Usaha kolektif ini mampu memastikan peluang pendidikan menjadi lebih seimbang sekaligus memperkukuh mobiliti sosial dalam jangka masa panjang. Jika keempat-empat langkah ini dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi, kita bukan sahaja mampu mengurangkan jurang pendidikan, tetapi juga membina satu sistem yang benar-benar adil dan telus di mana setiap pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengubah masa hadapan mereka. Penonton sekalian, nampaknya kita sudah pun hampir berada di penghujung pena. Pendidikan seharusnya menjadi jambatan dan pelita yang menerangi kehidupan anak bangsa kita. Bukannya berubah menjadi hukuman yang mengurung mereka dalam kasta sosial hanya kerana kekurangan dana yang mereka sendiri tidak pilih untuk menjadi seperti itu. Kitalah yang menentukan sama ada sistem pendidikan negara terus berdiri sebagai jambatan yang menghubungkan masa kini dan masa hadapan, atau runtuh menjadi tembok pemisah yang memisahkan kelas sosial untuk selama-lamanya. Pilihan itu bukan lagi di masa depan. Pilihan itu berada di tangan kita. Saya Hanafi Hair. Terima kasih kerana berani melihat dividen sosial. Lorong sempit penuh cerita, langkah tanda tanya, mimpi dalam diam. Walau dunia tak faham, hidup itu umpama bentang dari bawah ke impian. Tak semua itu mudah, namun tiada mengalah, menegak dan juga mendatar. Mobility berubah arah dari sirna menuju sinar, dan suara subang oh menjatuhkan, pandang rendah oh jadi beban. Namun ku tetap bertahan, suara nadanya mobility. Peluang datang oh bukan selalu, kadang perlu dicari dahulu. Dalam susah ku belajar menerpa suara sumbang oh sosial. Kadang ada kesilapan, bukan untuk perhatian. Nasib ini berbeza, haruslah dilindungi. Ia terus berubah
arah, menegak dan mendatar, karena hidup terus berjalan. Menegak dan juga mendatar, mobility berubah arah, dari sirna menuju sinar. Dan suara sumbang oh menjatuhkan, pandang rendah oh jadi oh beban, namun ku tetap bertahan. Suara nada dunia, mobility belum datang oh bukan masa lalu, kadang perlu dicari dahulu. Dalam susahku belajar menerpa suara sumbang oh sosial.